jarang kita tengok daripada zaman dulu-dulu sampai sekarang ni PM yang selalu ada di parlimen untuk menjawab. Mesti ada satu sesi khas untuk menimbulkan sebagai persoalan lah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan yang masih kini tidak sihat sepenuhnya lagi, sakit belakang, tapi masih kuat demi untuk menyantuni ahli-ahli parlimen yang tidak menyantuni dia pun. Kadang-kadang kita tengok hari ini macam mana betapa rude, betapa kurang ajarnya Mamat MP Ketimbang Hulu Terengganu tu. Kau kan langsung tak ada adab. Kau dalam muka macam cangkul, muka kau tu dah macam cangkul, tapi perangai kau melhanat kan. Bukan cara kau mencelah tu macam kau main-main je kan. Apa kena mengena dengan soalan tu? Everybody, setiap orang yang bijak, orang-orang yang intelek, sebelum kita nak jawab ni, kita nak memenuhi